Okay, kita casting. Air masih lagi, kita repeat, lama tak lagi. Casting charcuterie nak beraksi lagi ni dengan sisa Black Arrow. Tak tahu lagi nak main teknik apa, nanti kita tengok je lah. Kita turun 3 orang hari ni. Ada tak ada belakang kira, geng. Let's go. Try ni lah, layan SP double hook. Yang ni panjang 6.5 cm, berat 5 gram. Okay, jom kita cari mangsa. Boleh lah. Mana mau lari? Mana mau lari? Tenang, kerapu. Wih, on SP double hook. Jom kita cari lagi. Setup yang aku guna ni daripada casting casting charcuterie size 1000, pair dengan tali si hunter 12 LB 8 sulam, rod sisa Black Arrow. Gewang aku guna SP double hook. Jom kita tengok kok ada lagi geng-geng LHDN yang sudah ambil. Sini. Oh, kena lagi. Kena. Kerapu lagi. Oi, jadi. Ah? Ada. Kena lagi, geng. SP double hook no. Dua-dua mata kai, geng. Kena. Nak lagi. Aku kawan no teh. Kena dah. Ketuk. Dapat Ketuk kena. Geng LHDN. Okey, saya boleh tahan juga. Dia ambil, geng. Minat betul kerapu ni dengan SP ni. Okay, nak cari ikan kerapu MJ siakak apa tak, nak ketuk-ketuk kat kolam apa, boleh try SP double hook ni. Dia double hook, jadi persentage nak lucu tu rendah lah. Try, geng, padu